untuk membeli rumah pertama, ini konsep yang saya buat sendiri. Ada 4 fasa yang tuan-tuan perlu bersiap sedia nak beli rumah yang pertama. So, yang pertama, tuan-tuan kena tahu semak kelayakan, sebab kita boleh tahu kekuatan kita dengan bank. Bila kita tak tahu kekuatan, kita pun meracau nak cari rumah 300,000, 500,000, 700,000. Bila kita tahu kekuatan kita, loan kita lulus 200, 300, 400, 500,000. So kita dah tahu dalam poket kita ada duit berapa nak beli rumah. Yang kedua, tuan-tuan kena tahu, fasa yang kedua bagi saya, kita kena tahu benda apa yang loan tak lulus. Sayanglah kelayakan lepas tiba-tiba masuk loan tak lulus. Yang tu kita kena tahu menyebabkan loan tak lulus. Contoh PTN tak bayar, tunggakan loan kereta. Yang tu benda-benda tu, yang tu penting. Dan kita kena tahu benda yang boleh meluluskan, bayaran cantik semua tu. Kita buat baik-baik benda-benda tu supaya nanti kita submit loan kita